siapa sesuai buat EPP ni? Satu, orang yang dia tahu setiap bulan dia memang akan ada duit certain amount yang cukup untuk dia menabung. Kedua, dia sudah buat kira-kira berapa kemampuan dia untuk setiap bulan komit dan dia darab 10 untuk dia tahu item mana yang sesuai untuk dia lock. Yang ketiga, orang yang dia mau beli item-item besar tapi dia tak ada kemampuan. Contoh, dia mau beli item 20 gram. Harga 20 gram hari ni 9,600. Tapi dia tak mampu beli. Ada cash 9,000 lebih. Tapi dia risau juga kalau dia menabung tepi sikit-sikit. Nanti selepas 10 bulan, setahun, dia punya tabungan cukup. Harga 20 gram ni sudah naik harga. Jadi dengan cara dia buat EPP, selesai masalah-masalah yang saya sebut tadi tu. Sebab dia lock harga 20 gram ni. Dia pilih tabungan selama 10 bulan. Okay. Sebulan dia kena menabung lebih kurang RM1,000. Sebab dia dekat-dekat RM10,000 kan. Yang menariknya, dia lock harga hari ni 9,600. Katakan tiba-tiba bulan ke-6 naik harga emas. Bulan ke-9 naik lagi harga emas. Bulan ke-10 tu, dia boleh dapatkan emas dia ni selepas dia habis tabungan dia sudah cukup 10 bulan punya program. Dia dapat emas ni dengan harga berapa? Harga yang dia sudah lock 10 bulan lepas.